Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Alamin bin Muhammad Fadil. Nombor metrik 080099 akan menerangkan sedikit sebanyak hukum tajwid yang terdapat pada ayat 8 dan ayat 9 surah Al-Baqarah. Jadi yang pertama, pada ayat 8, iaitu pada perkataan man yakulu, hukum tajwid yang terdapat pada ayat ini ialah idgham ma'al gunnah, iaitu apabila nun mati bertemu dengan ya, maka hukum bacaan di sana ialah dengung dua harakat. Untuk hukum tajwid yang kedua ialah pada ayat yash'urun. Hukum tajwid yang terdapat pada ayat ini ialah mad arid disukun, di mana pada hujung waqaf tersebut terdapat huruf mad, maka bacaan panjang dibaca sebanyak 2, 4 dan 6 harakat. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.